Saya terima apa yang berlaku dekat saya ni adalah satu dugaan saya. Dan saya rasa mak saya yang tak tahu apa-apa, dan dia sendiri pun tak tahu yang dia kecam juga. Ada juga yang mengata-ngata yang buruk pasal mak saya. Dia tak tahu apa-apa, dan sebenarnya kadang-kadang video yang saya buat dengan mak, dia pun tak tengok. Dia just jadi diri dia seperti itulah dia. Dan dia tak harap apa-apa tu daripada aku sebenarnya. Kalau sesiapa yang rasa untuk berbuat sedemikian, saya tak boleh paksa. Saya tak boleh marah. Saya tak boleh hentikan apa-apa. Saya cuma harap berdoa agar Allah lancarkan saja jalan. Walaupun saya di perniagaan mak Jenny, dengan perniagaan itu, mak saya dapat merasakan satu nikmat yang lain. Setelah membesarkan kami 8 adik, dan apabila sekarang apa yang mak nak saya dapat tunaikan di usia mak yang dah senja, saya ada satu kebahagiaan. Dan semua yang terjadi sekarang ini pun atas doa mak. Siapalah kita tanpa doa yang dibawakan. Tapi bukanlah yang berpaksud saya menempel dengan mak saya lebih penjam. Tidak. Dalam kita tanggungjawab saya, saya anak lelaki. Tanggungjawab pada mak saya tak putus. Saya sebagai suami, sebagai saya, sebagai bapa, tanggungjawab pada saya pada mereka tetap ada. Jadi bab tanggungjawab adalah satu kemestian. Mungkin orang dengar saya ada banyak konten dengan mak. Santai hari dengan mak. Orang sedar kan yang mak Jenny ada perniagaan, ada produk. Lalu secara langsung mungkin benda tu dijadikan satu point, dijadikan satu bahan untuk mengatakan saya ni anak mak. Anak mak seolah-olah saya menempel dengan mak saya. Ini tidak benar. Sebab di bawah mak Jenny bukan ada saya saja. Di bawah mak Jenny ada ramai-ramai. Dan itu adalah tanggungjawab. Saya akan tunaikan. Di bawah mak Jenny ada ramai ejen. Itu adalah tanggungjawab. So, kalau saya keluarkan apa video atau konten dengan mak, itu adalah salah satu daripada tuntutan telefon saya juga. Bukan bermaksud saya duduk dengan mak Jenny.